Tahniah Siti, kejayaan anda adalah sumber inspirasi untuk semua warga Ion Nilai. Keep it up, good work. Cik Sap, store manager saya. Terima kasih Cik Sap. Terima kasih sangat-sangat kat semua orang yang support saya. Best employee yang biasa pun saya tak pernah dapat. Jadi tiba-tiba dapat yang best employee of the year. Jadi sangat appreciate lah. Assalamualaikum, saya Siti Fatimah. Saya sebagai supervisor Delika Department di Ion Nilai. Tahun ni masuk 8 tahun lah saya bekerja di Ion Nilai. Atas saya sebagai supervisor, selain production, kita buat ordering, dokumen dan sentiasa ada kat selling floor lah. Monitor production, sabaran ni masuk Delika. Hati kena kental sebab kita berdepan dengan customer. Kadang-kadang kan customer kalau ada yang tak kena kan terus direct komplain apa semua kan. Jadi kita kena puaskan hati customer juga. Contoh dia cara layanan kita kat customer lah. Lepas tu kita punya selling floor pun kena attract customer. So customer akan bila nampak kita punya production tu macam wow, dia pun lagi wow. Pressure tu kita anggap macam challenge pada kita lah. Kalau kita rasa macam pressure, kita lawan lah balik pressure tu. Kita kena sentiasa positif je lah. Jadi bila kita rasa macam pressure sangat-sangat, rasa nak menangis, turun dalam freezer. Kita nangis dalam tu. Jadi bila dah sejuk, dah cool down dah, keluar. Kalau kita ikutkan pressure tu, kita lagi stres nanti. Contoh macam kalau sale tak achieve, budget tak achieve macam tu lah. Kita buat sampling ke, open table, kita attract customer lah. Cuba lagi sampai bagi dia achieve. So, kita fight sampai achieve. Paling favourite saya rasa ayam goreng. Sebab saya rasa ayam goreng kat Ion Nilai ni lain dari Ion lain. Maybe sebab kita buat dengan ikhlas. Environment dekat Ion ni pun memainkan peranan. Jadi kalau kita pergi tempat lain tu macam tak sama lah macam kat Ion. Kawan-kawan lah, team member saya, kalau tak ada diorang pun saya pun tak boleh sampai ke tahap ni. Pencapaian saya yang paling membanggakan dapat best employee lah. Dapat tahu dalam masa tu saya tengah buat production, admin manager inform dalam group. Saya macam, betul ke ni? Dapat best employee sebab ada calon lain juga. Jadi dia macam majoriti orang undi untuk saya. So saya macam dia tak ya je ni. Apa sumbangan yang saya bagi dekat Ion kan? Kata tahniah lah dapat pergi Jepun kan. Trip pergi Jepun walaupun kita pergi sambil bekerja, best. Rasa macam nak pergi lagi. Siti orangnya dari bermula ke 6 yang fokus dan komited buat kerja. Dalam kelembutan terselit ketegasan membuatkan beliau disukai ramai berbanding leader-leader yang lain. Siti juga gemar belanja untuk staf bawahan sebagai reward atas effort kerja yang jelas mencabar di bahagian food production. Kak Mas Nah. Cik Tini, kepada Cik Siti tersayang, saya mewakili kawan-kawan bangga dan teruja dengan achievement awak sebagai Best Employee of the Year. Seharusnya anda layak. Tahniah, semoga awak menjadi contoh semangat dan idola kepada yang lain, terutama generasi muda, supaya sentiasa bersikap positif dan terbuka dalam apa sahaja cabaran yang datang. Tahniah, Cik Tini. Siapakah? Dia LL saya, line leader saya. Line leader yang paling supporting, paling support lah. Cik Aiman. Dear Fatimah, congratulations for your achievement. Your hard work lead you to this day. Success has finally come your way. With every step, you have made us proud. Stand up, be joyful, shout out loud. Thank you.
Cik Aiman. Speechless pula. Tiba-tiba tak pernah ni. Terima kasih Cik Aiman. Cik Aziz. Dear Fatimah, congratulations on your excellent achievement. Keep doing good, focus and spread positive vibe. To all team, Neon are so proud with you with love. Cik Aziz. Learn to hate HQ. Ada rasa terharu sebabnya yang jauh pun boleh ingat kat saya. Lagilah yang dekat. Terima kasih sangat kat semua orang yang support saya. Terima kasih sangat sebab nampak hasil kerja saya selama ni. Sebab kita duduk kitchen, orang tak nampak sangat kita ni beraksi. At least bila saya dapat best employee ni, orang akan terbuka tengok Food Line 2 production department. Best employee yang biasa pun saya tak pernah dapat. Jadi tiba-tiba dapat yang best employee of the year. Jadi sangat appreciate lah. Sangat terharu. Sangat berterima kasih lah pada orang yang calon dengan saya. Sebab saya rasa je, alah kita buat kerja macam biasa je lah. Orang nampak ke tak nampak ke, itu belakang cerita. Yang penting kita ke depan. Kena sentiasa positif. Lepas tu, anggap ni kalau orang marah ke apa ke, tu anggap macam cabaran. Kita kena sentiasa ada motivasi lah kat diri kita. Kita nak ke depan je, bukan ke belakang.